من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa bersamaan dengan 24 Zulhijjah. Okay. Rabu, la ilaha illallah. Hidup dalam sejarah pula saya hari ini. Okey. Hari ni Rabu, dulu-dulu Selasa Riyadhus Shalihin kan. Terima kasih ingatkan. 10 Jun. Okey, kita menyambung masih lagi berada di bab 36. So hari ini adalah hadis yang terakhir bab 36, iaitu bab memberi nafkah. Bab nafkah kepada keluarga. Sound okey? Okey tak? Okey, alhamdulillah. Okey, buka muka surat 242. 242. Hadis Bukhari 1428. Okey. Hadis riwayat Bukhari 1428. Muka surat 242. Wa anhu. Kalau hadis tu bermula wa anhu maksudnya apa? Periwayatnya sama dengan hadis sebelum. Hari ni kita hadis ke-8, hadis ke-7 daripada siapa? Wa an Abi Hurairah. Jadi hadis ke-8 tu dia start dengan wa anhu. Maksudnya sama periwayat sebelum. Jadi daripada siapa ni? Abu Hurairah. Okey, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadu. Apa maksud al-yadu? Tangan. Tangan kita selalu baca biyadikal khair. Di tangan Allah itu semuanya baik. Surah apa tu? Selalu baca kan? Surah apa tu? Surah seberat sangat mic ni. Asyik melorot je. Tudung ni licin okey. Selalu baca kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Lagi? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Apa lepas tu?
Biyadikal khair. Hafal dah. Surah apa tu? Sebab tu kalau baca mesti semua orang tahu. Sebab biasa dah baca. Surah apa tu? Ali Imran ayat 26. Okay? Selalu dah baca kan? Saya kalau baca ayat ni saya paling ingat nama Allah yang mana tu paling ingat kalau baca ayat tu tadi? Al-Malik. Dalam Fatihah kita selalu baca Maliki Yaumiddin. Katakanlah wahai Muhammad. Allahu Akbar. Okay. Semalam siapa kalau ikut kelas Tadabbur Al-Hajj, bila ayat Quran tu bermula dengan qul, mengingatkan kita apa? Kalau qul, maksud dia apa? Katakanlah. Jadi siapa perintah siapa ni? Allah perintahkan, sebab tu kita terjemahan katakanlah wahai Muhammad. Ini menjadi bukti bahawa Al-Quran bukan Nabi yang tulis, bukan kata-kata Nabi, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. So bila jumpa kul, katakanlah, ini jelas bukti bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Allah perintahkan Nabi. Okay? Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan Allahumma ya Tuhan, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi Allah Al-Malik. Okay, siapakah Allah? Ialah Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Engkau lah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang kau kendaki. Jadi kita terus faham apa je berlaku kat dunia ni, kat diri kita, okey, berlaku atas kehendak Allah. Satu bila orang jemput kita, kita sebut insya-Allah. Siapa yang Allah nak dia apa? Allah Al-Malik. Okay, penguasa kerajaan. Allah boleh beri, sebab semua ni kerajaan ni dia yang punya. Kenapa ni semua kerajaan ni Allah yang punya? Sebab dia yang mencipta. Maka dialah punya. Allah lah yang punya. Maka Allah lah yang paling berhak untuk mengatur apa saja yang dia cipta. Jadi Allah tunjukkan dekat ayat ni apa dia? Allah, kalau Allah nak beri ni, kalau nak, siapa yang nak ni? Kalau Allah nak beri, okay, pada siapa yang dikehendaki, Allah boleh beri tak? Boleh. Dan kalau Allah dah beri, Allah boleh cabut tak? Boleh. Allah boleh beri, Allah boleh cabut. Lagi? Siapa je yang Allah nak? Dari siapa saja? Itu bukan hak kita. Kita tak ada hak tu. Itu hak Allah. Lagi? Allah boleh beri, Allah boleh cabut. Lagi? Allah boleh muliakan dan Allah juga boleh hinakan siapa yang Allah nak. Bukan siapa yang kita nak. Siapa yang Allah nak. Lagi? Dan ini paling penting. Biyadikal khair. Semua yang tadi Allah beri ke, Allah cabut ke, Allah muliakan ke, Allah hinakan kan, semua yang atas kehendak Allah. Tetapi percayalah, untuk orang beriman dia kena beriman apa dia? Semuanya baik. Semuanya baik. Tu kita kena beriman tu. Kalau dihinakan pun baik, kalau dicabut pun baik. Kalau dicabut, buat apa beri? Kadang-kadang ada orang cakap macam tu kan? Kalau Allah nak cabut, kenapa dari awal Allah bagi? Apa kita nak jawab? Apa yang kita nak faham? Kalau benda tu berlaku pada diri kita, tengah syok-syok ni, tengah happy-happy ni dapat anak, tiba-tiba Allah ambil. Kita kena boleh ingatlah ni Zulhijjah. Kita kena ingat kisah Nabi Ibrahim. Kan? Dah lah dapat anak, kena tinggalkan. Lepas tu dapat pula jumpa balik. Tapi dapat jumpa balik pula, dapat perintah sembelih. Di saat anak tu dah besar, masa baby kena tinggal. Allahu Akbar. Tu semua kita kena cantum-cantumkan. Kita kena renung, kita kena hayati apa yang kita dah belajar. Okay? Tapi nak memahami ni bukan senang. Biyadikal khair. Faham satu hal, tahu satu hal, faham satu hal, rasa satu hal. Lepas tu nak bawa dalam kehidupan lagi satu hal.
Yang paling berat bila? Bila kita betul-betul berada dalam situasi itu. So, pasak dalam hati, biadikal khair, biadikal khair. Apa saja yang Allah atur pasti yang terbaik. Contoh, katalah Allah dah bagi kita hidup dalam kemuncak, tiba-tiba Allah ambil. Ataupun Allah memang ambil. Sebab Allah nak apa? Seperti Nabi Ibrahim tadi. Sebab satu, kau kata kau cintakan aku. Kau kata kau beriman. Tapi bila aku bagi benda yang kau nak sangat, engkau still nampak nikmat tu ke? Engkau still nampak pemberi nikmat tu? Adakah cinta kau kepada aku, okey, dikalahkan oleh apa yang kau cinta kat dunia sekarang ni? Itu sebenarnya. So sebenarnya Allah bagi ujian tu untuk apa? Untuk kita irji'i ila rabbiki. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhan. Sebab kita dah terlari fokus sayang dekat anak. Contoh macam Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sebelum dapat perintah sembelih pun, Nabi Ibrahim dah pun sembelih semua dalam hati dia. Betul tak? Semua dia dah tak ada dah. Yang tinggal hanyalah Allah. Khalilullah. Mencinta dia berlapis-lapis dalam ni. Tak ada yang lain lagi dah selain Allah. Subhanallah. Jadi kita kalau benda, cuba perhatikan apa yang kita sayang. Okay? Kalau tu yang kita sayang, tanya pada diri. Kalau satu hari nanti Allah ambil, aku boleh terima tak? Aku reda tak untuk kembalikan itu kepada pemiliknya yang hakiki? Jadi, hari-hari kena tauhid. Tu yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Kita sebut kan? Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak dapat 100 penghayatan yang iftikar tu pun, kalau kita pegang satu je pun, kita faham lahul mulk. Tak ada satu pun aku punya mata ni, bukan aku punya kaki ni, bukan aku punya tangan ni, tapi Allah bagi. Bila Allah dah bagi, lahul hamd. Aku puji engkau ya Allah, baiknya engkau ya Allah. Tapi dengan kebaikan Allah tu, apa yang sepatutnya kita sebagai hamba balas? Kesetiaan, ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Satu kalimah tahlil tu, okay, kita betul-betul kena meresap, kena betul-betul menghayati. Aku tak nak puji yang lain melebihi aku puji padamu ya Allah. Segala puji untukmu ya Allah, untukmu, untukmu, untukmu. Sebenarnya kita tengah bersihkan hati. Sucikan. Tak ada bergantung lain kecuali akhirnya tersedar tak ada apa yang aku memiliki. Cukuplah Allah bagiku. Macam Nabi Ibrahim. Qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang sejahtera. Bukan qalbun marid, hati yang sakit. Bukan qalbun mayyit, hati yang mati. Jasad hidup, hati mati. So, lazimi, okay, 100 tu, yang diberi contoh tu, penghayatan tu, supaya apa? Bersihkan hati, bersihkan daripada pergantungan. So, dia sangat terkait dengan hadis kita hari ni tau. Okay? Bersihkan hati tu sampai kita Allah bagi ke, Allah ambil balik ke, Allah tak bagi ke, Allah buat apa pun kita redha. Raditu billahi rabba. Lagi cepat kita kembalikan kepada Tuhan kita ada masalah besar sangat. Masalah yang jadi lebih berat sebab kita tanggung sendiri dan kita perasan kita boleh settlekan sendiri. Kita rasa aku tahu dah semua tips, strategi, semua aku tahu. Sebenarnya bila ada je masalah, tak semestinya masalah. Apa je nombor satu apa? Irji'i ila rabbik. Allah bagi ke, Allah ambil ke, kembalikan dulu kepada Allah. Ya Allah, sekarang kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur kan? Okay? Tapi kembalikan puji itu kepada Allah. Tapi kalau musibah pun kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hanya kau dia tahu apa yang terbaik. Jadikan aku bersabar, aku reda, aku terima, hapus dosa, naik darjat. So, lagi kita belajar, sepatutnya kita semakin sedar. Apa je berlaku dalam hidup kita ni? Bukan kenapa aku, why me? Kita dah sebut semalam, bukan why me, tapi apa? Apa yang Rabb aku nak ajar aku melalui ujian ini. Seorang beriman, dia sepatutnya apa? Sangka baik je dengan Allah. Tak ada yang buruk lah kan ni. Apa ni? Biadikal
khair. Dan Allah tutup lagi ayat ni, innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadir. Engkau ni ya Allah, engkau berkuasa atas segala sesuatu. Pasakkan dalam hati, kita tak ada daya. La haula wala quwwata illa billah. Aku tak kuat, aku tak daya kecuali kekuatan dari Allah. Itu semua sama dengan la ilaha illallah. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun untuk apa? Buangkan, itulah tauhid ubudiyah. Buangkan, tiada penyembahan, tiada ibadah yang aku buat ni selain untuk Allah. Bila buang semua, masukkan al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. So kita semua kena faham, oh padalah Nabi sebut ni, padalah solat ba'diyah macam ni, padalah witir macam ni. Kaitkan, latih diri untuk kalau kita beramal tu, kita tahu kenapa. Cari hikmah. Soalan UPKK, saya tengok anak saya punya kan. Apa sebelah ni A ni B, padankan yang mana kebaikan dan yang mana hikmah. Cuba tengok soalan tu. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Soalan UPKK Dia bagi, lepas tu suaikan yang mana kebaikan, yang mana hikmah. Mana nak jawab? Apa kebaikan, apa beza kebaikan dan hikmah? Kata, bagus juga soalan UPKK ni. Sebab dia tu senang distraction. Jadi saya kena duduk sebelah dia kalau time dia kelas. Dia bagus juga mak sekali belajar kan. Kebaikan, kata Ustaz tu lah, Ustaz Roket yang mengajar anak saya tu, ialah apa yang terkait dengan keduniaan. Tapi kalau hikmah, sebab tu doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli hukma wa alhiqni bisan. Sebab hikmah ni dia sangat luas dan sangat besar. Jadi kalau kebaikan tu dunia, contoh dihormati. Tapi bila hikmah, dia terus jadi apa? Sampai ke akhirat, dunia akhirat. Dia akan beyond daripada dunia ni. Contoh, diampuni dosa. Itu ialah hikmah. So terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulullah, ia adalah hikmah. Tapi just macam dapat gaji, dapat pangkat, itu baru kebaikan. Dia kat dunia. Tapi kalau hikmah, dia pasti dunia dan akhirat. So kita makin terus teringat doa Nabi Ibrahim. Jadi otak kita ni latih. Jangan sikit-sikit sementara tunggu traffic light merah, ambil phone. Tak nak berfikir. Cuba. Kita tengah latih diri kita, if kita boleh tak hidup tanpa gadget? Okay? Boleh. Latih. Banyakkan berfikir. Kaitkan. Kalau nak berfikir je mesti kaitkan. Tengok, betul kaitkan. Tadabbur, tafakur. Tadabbur, tafakur. Kemudian tazakur. Apa zikra? Apa peringatan yang aku boleh bawa dalam hidup aku? Dia personalize. Dia bukan nak tuju-tuju kat orang. Tak. Pelajaran tu untuk diri kita sendiri. Lagi banyak kita ingat Allah, lagi banyak lagi banyak hikmah lagi kita dapat. Kan? Sebab semuanya kita ingat dia. Apa yang mata kita nampak, kita ingat Allah. Apa yang telinga kita dengar, kita ingat Allah. Itu tanda dicintai Allah. Kan hadis tu kan? Bila Allah mencintai seseorang itu, okey, tangan dia, mata dia, telinga dia, kaki dia, semua dibimbing oleh Allah. Kita nak. Bila kita nak, kita kena mula. Dan semua ni kita nak. Namanya pun nak. Dia bermula dengan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Kenapa kita kena belajar? Kenapa wajib? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib. Kenapa? Sebab bila dapat ilmu baru timbul kehendak. Aku naklah buat, aku naklah amal. Sebab tu apa-apa hal minta apa? Ilmu manfaat. Dapat ilmu, first yang Allah akan jentik ialah kehendak. Naklah kenal Allah, naklah faham, naklah amal, naklah istiqamah, nak. Tu pepatah Melayu kata apa? Nak 1000 daya. Kita akan usahakan bila kita dah ada kehendak. So kenapa belajar? Sebab nak timbulkan kehendak. Bila kehendak kita bertemu dengan kehendak Allah, sedangkan Allah memang kata apa tadi? Ma tasya. Memang Allah dulu berkehendak.
So kita pun cakap bukan sebab kehendak aku kecuali memang kehendak Allah. Maka kita akan jadi lagi bersyukur. Ya Allah, syukur sebab kau masukkan aku dalam yang nak kenal kau, yang nak sanggup bersusah payah. Okey, nak yang baik lah. Okey? Jadi kita semakin bersyukur atas bersyukur. Tak berhenti ni, bersyukur tu kita. Bersyukur itu adalah di hati, mengakui nikmat ni daripada Allah, bersyukur di lisan, memuji Allah, dan bersyukur dengan anggota badan melakukan amal ibadah, ketaatan kepada Allah, segala perintah, segala larangan Allah. Boleh? Okay? Always patah balik pasaknya itu. Balikkan kepada Allah, kembalikan kepada orang puji kita, kita dapat nikmat, kembalikan pujian itu kepada Allah. Bila ditimpa musibah, kembalikan juga kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagi cepat kita balik, ya Allah, aku rasa memang aku rasa sedih sangat ni. Aku rasa berat sangat ni, tapi aku tahu ini semua kehendak-Mu, berlaku atas kehendak-Mu. Tapi walaupun ni kehendak-Mu, jadikanlah aku dapat redha-Mu dari kehendak-Mu ini. Ia berat untuk kita, kita tak suka, kita sedih, tapi jadikan ujian ini asbab aku dapat redha-Mu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita nak. Kemuncaknya kita nak dapat lihat wajah Allah. Jadi kita kembalikan cepat. Segera kita kembalikan, segeralah dapat jalan keluar. Percayalah. Tiba-tiba Allah boleh je buatkan asbab orang datang tolong kita. Apa-apa je lah. Ke dapat idea ke, apa-apa je lah. Alright, subhanallah, Allah Akbar. Okay, tak plan ni. Tapi sebab tadi al-yadu, ni, biadikal khair. Lagi? Yang tiap-tiap malam baca tu? Ayat berapa tu? Hai, baca. Okey. Tapi jangan sekali-kali kita menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Okey? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua tauhid tau. Nak semua betulkan kita punya persepsi, pemikiran, prasangka. Kita lemah, kita tak ada daya, kita tak ada kuasa, kecuali memang Allah nak bagi. Maka tanggungjawab kita ialah meminta, tanggungjawab kita ialah berdoa. Tapi dapat tak dapat itu serah pada Allah. Kehendak Allah itu tawakal. Itulah tawakal. Okay. Right, balik pada hadis kita. Seboleh-bolehnya apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni kaitkan dengan Asmaul Husna. Dan lebih best lagi, boleh kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita mungkin dah hari-hari baca pun sebenarnya. Kan? Hari-hari ulang. Paling tidak kaitkan balik dengan Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah adalah sinopsis kepada seluruh Al-Quran. Dia mesti akan patah balik ke Fatihah. Apa je kita fikir, apa je kita nampak, cuba kaitkan dengan Fatihah. Nanti cuba ingat lagi, apa yang surah kita baca hari-hari. 3 Qul tu, Al-Kafirun, Al-Mulk, As-Sajdah, yang selalu kita baca. Right? Okay. Al-Yadu. Apa al-yadu? Tangan. Ulya, kita dulu tadabbur surah apa yang ada illiyin. Ulya, ala. Okay, nama Allah Al-Muta'al, Al-A'la. Okay, surah Al-A'la. Okay, tangan yang di atas. Khair, lebih baik. Ni, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ingat tak kita belajar surah At-Tin? Asfala safilin. Asfala maknanya sangat bawah. Kerak neraka. Okey, paling bawah. Sufla, bawah. So yadun, tangan. Ulia lawannya sufla. Jadi apa maksud hadis ni? Tangan yang di atas, biasa dengar kan?
Tangan yang di atas lebih baik, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maknanya kita sekarang bab 36 ni bab nafkah kepada keluarga, nafkah wajib. Jadi yang paling penting kalau kita nak bersedekah ke berinfak, nombor satu kepada keluarga kan. Jadi kalau kita nak jadi tangan yang di atas yang suka memberi pun, but make sure nafkah kepada yang wajib dah settle. Sebab tu mulailah kan. Wabda'u, dimulakan, al-mubdi. Okey. Dan mulakan biman ta'ul. Ta'ul ni di bawah tanggungan kita. Okey. Tapi mesti mulakan dengan keluarga kita yang wajib menjadi tanggungan kita. Dan wa khair yang baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk keperluan dirinya. Maksudnya apa? As-sadaqah. Sedekah yang baik adalah dari keperluannya. Maksudnya keperluan dia, makan, pakai dia, basic dia tu dah cukup. So ada lebih. Yang lebih tu dia sedekah. Jangan sampai sendiri pun tak mencukupi, anak punya yuran pun tak bayar, tapi dia pergi sedekah keluarlah daripada keluarga dia. Kita sebenarnya ni bab nafkah kepada keluarga. Maksudnya Nabi pesan dekat kita, mulakan sedekah tu dengan tanggungan kita. Lepas tu sedekah paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Man yasta'fif yu'iffuhullah. Start dari sini Dan barang siapa yang yasta'fif, iffah. Okey? Maksudnya dia memelihara dirinya, dia memelihara maruah dia. Okey, nanti kita tengok detail dia. Maka Allah akan muliakan dia. Allah akan memeliharanya. Dia pelihara maruah dia, Allah akan pelihara dia. Okey? Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan cukupkan dia. Okey? Maka Allah akan mencukupkannya. Itu hadis hari ni. Subhanallah akbar, maka Allah akan membuatnya cukup. Jadi hadis ni hadis yang subhanallah akbar, Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam bab 36 ni. Kita tahu betapa geniusnya Imam An-Nawawi. Okey. Subhanallah, sebab hadis ni kata ulama memberi kita kaedah, mengajar kita kaedah bagaimana nak memberi dan kepada siapa nak diberi. So hadis ni adalah kaedah untuk mengajar kita bagaimana untuk memberi dan bagaimana kalau kita pula diberi. Kita nak jadi bagaimana kalau orang tu nak jadi orang yang memberi atau orang tu adalah orang yang diberi. Okey, subhanallah akbar. Dan hadis ni juga mengajar kita apa? Bagaimana cara nak mendapatkan kehormatan, kemuliaan. Yang paling penting apa? Kecukupan. Cukup tu mahal sebenarnya. Dia bukan cukup-cukup tau. Cukup-cukup tu ngam-ngam. Ni cukup. Sedap sebut dia. Cukup. Alhamdulillah. Okay. So, subhanallah akbar, bukan sekadar kita nanti dimuliakan, tapi sebenarnya hidup dalam kecukupan. Okay. Alright. Menarik hadis ni, Rasulullah SAW tak sebut direct orang yang memberi, tapi Rasulullah gunakan tangan. Kenapa Rasulullah tak sebut orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima? Tapi Rasulullah fatanah apa? Bijak. Okey. Rasulullah SAW menggunakan simbol tangan. Kenapa?
Sebab tangan ni sebenarnya adalah simbol kepada amalan. Sebab kita nak buat apa-apa, nak beri pun dengan tangan, nak ambil pun dengan tangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita semua ada 2 tangan. Cuba tanya kat diri sendiri. Tangan aku ni suka memberi ke suka menadah? Kan? Suka memberi ke suka menadah sahaja? Okay. So kita terus faham, ya Allah, jadikanlah tangan aku ini alat untuk memberi. Okay. Subhanallah. Dan kita tahu bila sebut memberi bukan sekadar duit. Lagi apa? Beri masa. Lagi? Tenaga. Lagi? Nasihat. Beri doa. Doa tu, kalau kita tak beritahu dia, kita doakan dia, siapa dulu dapat? Kita lah. Okay? Sebenarnya doa ni, doakanlah semua kan. Macam doa Nabi Ibrahim, ayat 41 tu jangan tinggal. Memang kita mula doa Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lepas tu Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doakan semua orang beriman terus. Okay? So beri doa. Jadilah pemurah dengan mendoakan orang lain. Okay? Allahu Akbar. Kalau lalu kat tepi jalan ada kubur, doakanlah, jangan kedekut. Okay? Doakan orang dalam kubur tu. Sunnah Nabi kan. Kalau dulu-dulu kecil-kecil mak cuma ajar apa? Bisalam. Cuma bisalam je. Tapi kita dah belajar, hafal Dah hafal belum? Ya assalamualaikum ya ahlud diyar. Lagi? Minal muslimin wal mu'minin. Lagi? Wa inna insyaallah. Doa tu yang bestnya, dia ingatkan kita satu hari nanti kita juga akan seperti mereka. Lepas tu kita doakan dia kan, wa nas'aluka lana walakumul afiyah. Kita doakan keselamatan. Itu duduk dekat dalam Hisnul Muslim. Doa kubur sebab saya tak kubur. Menurun mayat, ziarah kubur. Ni. Assalamualaikum ya ahli diyar. Diyar ni kalau kita sebut darul. Diyar ni dah jamak. Minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun. Satu hari nanti aku pun akan bersama mereka. Okay. So kita doakan dia. As'alullahu lana walakumul afiyah. Okay. Latih diri. Kita nak doakan yang hidup, yang mati, muslimin, mukminin. Okay. Allahu Akbar. So memberi, tak mampu beri apa? Beri doa. Doakan. Kalau lagi kita nak anak kita jadi baik, kita doakan anak orang pun baik. Sebab nombor 1 yang jadi baik ialah anak kita. Kan malaikat mendoakan orang yang minta doa tanpa diketahui oleh orang lain. Masya Allah, barakallah. Dan memberi manfaat. Okay, subhanallah. So, lagi kita kenal Allah Al-Mannan. Lagi, Al-Mu'ti. Lagilah kita memang suka nak memberi. Okay. So, kenapa tangan memberi lebih baik? Kenapa Rasulullah gunakan tangan? Kita tahu tangan ni memang alat untuk kita buat kerja, untuk kita beramal. Okay. Jadi, kenapa tangan di atas lebih baik? Kenapa tangan yang memberi lebih baik? Sebab dia menunjukkan nombor 1 ialah kekuatan. Itu adalah simbol kekuatan. Selalunya orang yang memberi selalunya dia lebih lah. Kan? Ada kelebihan, ada kekuatan. Okey. Sebab itulah mukmin yang dicintai Allah, yang lebih dicintai Allah ialah mukmin yang kuat. Kuat apa? Kuat iman. Itu nombor 1. Iman dia teguh, sebab tu dia tak berfikir-fikir kalau nak memberi. Kan? So kekuatan apa nombor 1? Iman.
Sebab tu amanu wa amilus solihat. Iman tak akan berpisah dengan amal. Iman di hati perlu dibuktikan dengan amal. Okey. Dan tangan di atas yang suka memberi itu juga menjadi simbol bahawa dia merdeka. Dia tak terikat. Okey, dia tak terikat maksudnya apa? Merdeka apa tu? Tidak bergantung kepada manusia. Tangan ni simbol je tau. Dia sebenarnya adalah simbolik untuk hati. Tadi tu tangan tu, kalau tangan kuat dengan tangan lemah, sama tak? Tak sama kan? Jadi yang kuat tu, tangan yang di atas yang suka memberi tu adalah imannya tu kuat. Kedua, dia adalah tangan yang bebas. Maksudnya apa? Kenapa dia boleh memberi terus menerus? Sebab hatinya bergantung hanya pada Allah. Bukan bergantung pada duit yang dikeluarkan tu. Bukan bergantung pada harta. Okey? Hatinya merdeka. Jiwa dia merdeka. Dia tak terikat dengan harta dia tu. Okey? Dia bergantung kepada Allah. Lagi? Sebenarnya bila kita nak jadi tangan yang di atas yang suka memberi, sebenarnya kita nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, katalah kita suka bagi nasihat. Rasulullah banyak tak bagi nasihat? Banyak. Islam sendiri adalah agama yang nasihat. Okay? Jadi kita dah pernah belajar dulu, setengah tamar kurma pun kalau betul-betul ikhlas boleh menyelamatkan kita dari neraka. Okay? So bila dia suka nak mencontohi Nabi, itu satu perbuatan yang mulia. So tangan yang di atas lebih baik. Okay? Secara tak langsung nak mencontohi Rasulullah SAW. Rasulullah, okay, kalau kata apa, Nabi pun sendiri kadang-kadang dapur pun tak berasap. Okay? Memang Rasulullah suka memberi, suka berkorban. Okay? Tetapi dalam kita nak menjadi orang yang suka memberi, Rasulullah juga mengingatkan kita, mulakan memberi tu kepada siapa? Keluarga. Jangan orang lain dia suka beri, tapi tengok kasut anak dia, ya Allah, mak dia hari ni set merah, handbag merah, kasut merah. Besok handbag hijau, kasut hijau. Sekali tengok anak dia, sianya lah. Okay? Mulakan dulu dengan yang di bawah tanggungan kita. So ni kaedah penting sebenarnya. So nampak tak Nabi bagi motivasi. Of course lah kita nak jadi tangan yang suka memberi. Tapi Nabi terus ingatkan, nombor satu yang kau patut suka beri tu ialah keluargamu sendiri. Kadang-kadang kita bersemangat kan nak tolong orang yang jauh. Nun kat Kedah, nun kat Kelantan, kat Terengganu, kat Perak lagi. Yang kat dalam rumah tak nampak. Okay, mengabaikan keluarga sendiri. Okay, subhanallah akbar. Mulakan dulu dengan keluarga sendiri. Diri sendiri, anak-anak, adik-beradik, mak ayah. Okay. Then kaum kerabat, then baru masyarakat. Okay. Dan kita pun bila dah makin belajar, kita bukan saja suka memberi, kita kena tengok juga pada siapa kita memberi, di mana kita memberi, ke mana duit kita tu pergi. Tu semua kita kena, jangan memberi sebarang je, main tabur je duit tu. Okay. Subhanallah. Dan Rasulullah juga mengajar kita dalam hadis ni apa lagi selepas tu? Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita sendiri, keperluan kita dah cukup. So ada lebihan, itu yang kita baru memberi. Okay? Tapi Rasulullah tak kata kaya. Rasulullah tak kata tunggu kaya baru sedekah. Nabi sebut cukup. Tapi kadang-kadang ramai orang kata apa? Tunggu kaya baru sedekah. Nabi tak ajar tunggu kaya. Nabi kata cukup. Tapi kita sebenarnya, rata-rata kita lah, majoriti kita, sebenarnya apa yang kita ada sudah pun melebihi dari
Cukup, betul tak? Kita ni ada yang memang susah, kita tak nafikan. Tapi kebanyakan kita sebenarnya dah lebih. Dah lebih. Kalau ikutkan hadis ni, sedekah terbaik daripada orang yang mempunyai kecukupan, maknanya memang dah cukup untuk diri dia. Okay, ikutlah kekuatan iman tu. Tadi kata tu, dia berdasarkan kekuatan iman. Ada orang dia kata, pagi ni dia dah makan, apa yang dia dah boleh bagi ke orang lain dah. Ada orang dia kena fikir sampai besok. Ada orang dia kena fikir sampai cukup tahun. Okay, depends. Kecukupan tu ikut keimanan. Tepuk dada tanya iman. Okay, subhanallah. Ingat, dalam kita nak jadi orang yang sangat dermawan, tapi jangan lupa sedekah wajib ataupun nafkah wajib. Jangan sampai pula kita suka bersedekah tapi membebankan keluarga sendiri. Okay? Sampai ahli keluarga pula jadi orang yang suka minta. Padahal mak ayah dia semangat buat tolong orang. Tapi anak pula suka meminta-minta. Maksudnya anak tu sendiri mungkin tak cukup. Okay? So, agama kita memang memuji kebergantungan hanya kepada Allah, tapi bukanlah bergantung kepada kemiskinan tu. Sikit-sikit, yelah saya kan orang miskin. Dia gunakan title miskin dia tu untuk meminta-minta. Jangan, Islam tak bagi macam tu. Alright? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi susunan hadis ni, kalau kita tengok, mula-mula Rasulullah sebut apa? Tangan yang di atas, maknanya lebih mulia. Maknanya Rasulullah nak tunjukkan apa? Orang yang suka memberi itu adalah sangat-sangat dimuliakan, sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus amalan tu. Tapi nombor satu kena ingat, nafkah keluarga dah settle belum? Okay? Yang kita sedekah tu adalah lebihan. Maknanya kita dah ada reserve untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk keluarga dah ada. Okay? Kemudian Allah kata apa? Maruah. Ini nanti kita akan hurai detailnya. Yasta'fif. Okay? Dia menjaga maruah. Orang yang tak suka kenapa tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah? Sebab tangan yang di bawah ataupun kita kata orang yang suka meminta-minta itu, okay, adalah orang yang dia sebenarnya dah cukup tapi dia meminta lagi. Itu maksud dia. Ini bukan orang yang memang tak ada apa-apa tau. Ni orang ni, dia memang perangai suka menagih, suka mendesak, suka meminta-minta padahal dia dah cukup. Itu yang tangan di bawah maksud dalam hadis ni. Jadi dia tak jaga maruah. Sebab tu dalam hadis ni Rasulullah kata apa? Siapa yang berusaha memelihara dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan memeliharanya. So walaupun memang kita yang berlebihan ni, yang dah cukup dan ada lebih, memang Rasulullah menggalakkan kita suka memberi, tetapi okay, bukan Rasulullah juga tak bagi kita ada sifat suka meminta-minta. Apatah lagi Rasulullah puji juga dalam hadis ni orang yang mencukupkan orang yang memelihara dirinya dari meminta-minta. Sebab tu nanti lepas ni kita akan hurai, ulama menguraikan ada 4 jenis tangan. Kat sini tangan di atas dan tangan di bawah je kan. Tapi melalui hadis ini juga ulama membincangkan keluarlah maksud apakah jenis, ada 4 jenis tangan. Okay? Allah Akbar. So Allah akan mencukupkan dan Allah akan jaga maruah. Okay? So inilah Rasulullah sedang tarbiyah kita melalui hadis ni. Okay? Kita nak hidup dalam kecukupan, lagi jaga maruah, lagi tidak meminta-minta, lagi kalau kita mampu jadi orang yang suka memberi dan jadi motivasi supaya kita ni Allah beri kita kecukupan sehingga ada lebih yang kita akan jadi orang yang suka memberi. Nak jadi tangan yang di atas. Okey. Yang dikatakan 4 jenis tangan tu okay, tapi sebelum tu saya ceritakan dulu ifah lah. Okay, yang ni. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Ni dia punya frasa. Ifah.
Yasta'fif ni daripada kalimah iffah. Apa maksud dia? Iffah ni ialah menjaga maruah. Satu. Yang kedua, tidak meminta-minta. Yang ketiga, tidak tamak kepada harta orang lain. Yang keempat, menjaga kehormatan diri. So, iffah ni, yang pertama apa dia? Menjaga maruah. Yang kedua, tidak meminta-minta. Yang ketiga, tidak tamak kepada kepunyaan orang lain. Keempat, menjaga kehormatan diri. Okay. So bila Rasulullah kata wa man yasta'fif, maknanya barang siapa yang berusaha jaga maruah, okay, tidak meminta-minta, maknanya dia berusaha jaga maruah, tak meminta-minta. Apa yang pada orang tu pun dia nak apa yang orang tu ada. Okay. Menjaga kehormatan diri, maka ibaratnya macam ni lah. Dia tak boleh tengok orang lain senang. Yes. Okay. Perhatikan kalau dia betul-betul sungguh-sungguh, okay, meyakini tentang konsep rezeki yang pernah kita belajar, maka Allah akan memelihara maruahnya. Sebab dia jaga maruah dia. Dia tak suka nak meminta-minta. Orang tak tahu pun dia sebenarnya susah. Orang ingat dia senang. Tapi kalau orang yang celik sosial, maksudnya dia memang suka memerhati, dia tahu orang tu memerlukan. Dia mesti kenal siapa orangnya. Walaupun orang tu tak meminta. Tak meminta dan tak meminta-minta. Tapi kita tahu dia memang memerlukan. Contoh anak 7, semua masih sekolah. Isteri tak bekerja. Nak bekerja macam mana? Upah jaga anak je dah berapa? Betul tak? Okay? Lepas tu kita tengok hidup dia pun sangat sederhana. Makan pun kadang-kadang kita boleh tanya. Kat rumah lauk apa? Saja kita tanya kan. Mak masak apa? Tadi makan apa? Kat situ kita boleh tahu dah. Kita boleh kenal. Kalau kita nak jadi orang yang begitulah. Ada orang dia malas nak ambil tahu kan. Tapi kalau kita ada niat, sebab kita nampak macam sial sangat tengok dia. Kita tahu dia adalah orang, sebab kita tak pernah nampak dia minta. Kalau orang minta nama untuk diberi, dia tak pernah bagi nama dia. Itulah orang yang ada iffah. Ada iffah. Maka apa Allah kata? Rasulullah sabda dalam hadis ni, Allah yu'iffahullah. Allah akan jaga dia. Okay? Allah akan muliakan dia. Jadi maksud jaga tu apa? Disebabkan dia yang sangat menjaga maruah, disebabkan dia tak ada tamak, jadi Allah jaga dia dari ada rasa tamak. Tak apa, cukup. Kalau orang tanya, cukup. Padahal dia cukup-cukup lah. Dia cukup-cukup. Tapi kalau kita tanya dia, cukup, Alhamdulillah. Padahal dia cukup. So Allah pelihara dia dari suka minta-minta, suka tamak. Padahal dia dah ada, lagi tamak lagi. Okay? Allah memelihara jiwa dia. Allah memelihara jiwa dia bahawa dia bergantung hanya kepada Allah. So Allah pelihara wajah dia, Allah pelihara hati dia, Allah pelihara maruah dia. Okay? So sebenarnya yang kaya apa? Dia memang tak kaya. Dia cukup-cukup. Dia cukup sebenarnya. Tapi yang kaya ialah hati. Yes. So yang dimaksudkan yu'ifahullah itu ialah Allah akan kuatkan jiwa dia, Allah akan kayakan jiwa dia sehingga dia tidak pun meminta-minta kepada orang lain. Dan dia berusaha pula, dia bukan sekadar tak meminta dia memang usaha. Kita nampak dia punya usaha tu. Dia memang bekerja, dia memang berusaha, tapi itulah kita pun nampak, kita pun tahu sebenarnya dia pun cukup. Okay? Dan itulah kekayaan yang sebenar, iaitu kaya jiwa. Rasulullah kata orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwa. Lepas tu Allah Al-Ghaniyun. Kita ingat belajar Allah Al-Ghaniyun. Apa maksud Allah Al-Ghaniyun? Kita kalau dulu tak belajar, dia maha kaya.
Sebenarnya Allah Al-Ghani maksudnya Allah yang tidak berhajat kepada sesuatu apa pun. Kita fakir sebab kita masih berhajat pada asisten, pada bantuan. Kita fakir. Allah Al-Ghaniyun, tidak berhajat pada satu apa pun, malah semua makhluk berhajat kepadanya. Okay. So yang terakhir tu dalam hadis ni lah wa may yastaghni tu maksudnya barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukup. Maksudnya dia berusaha, okay, maka Allah akan beri dia kecukupan. Dan yang paling penting ialah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi yang dia nampak ialah cukuplah Allah bagiku. Yang lain tak dapat tak apa. Oi, susah nak sampai makam tu kan. Yang senang ke? Betul tak? Dia tak berebut, dia tak meminta, dia tak mendesak, dia tak menagih. Sebab dia kata apa? Tak apa, yang penting cukuplah Allah bagiku. Masya Allah, tabarakallah. Okay. So sebab tu hadis ni diletakkan terakhir. Kita perasan kan kalau belajar Riyadhus Shalihin, hadis nombor 1 dengan hadis yang paling akhir. Tu memang selalunya superb lah. Kita kena perhati betul-betul. Alright. Subhanallah. Jadi ya Allah, engkau cukuplah engkau bagiku. Tu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingat tak kita selalu baca apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Okay. So dia bertawakal kepada Allah. Subhanallah. So jangan kita mudah ataupun asyik fikir yang kalau ni yang paling penting nak tengok duit aku bertambah tak, harta aku bertambah tak. Kita jarang nak fokus bertambah berkat tak. Iman aku bertambah, umur ni bertambah iman tak. Itu yang kita patut fokus. Rezeki dari segi bentuk yang kita tak nampak. Bertambah ilmu tak, bila dah bertambah ilmu bertambah amal tak, dah bertambah amal bertambah istiqamah tak. Lebihkan pada itu. Okay? Lebihkan pada itu. Bukan semestinya bila kita sedekah maka duit kita mesti bertambah, harta kita mesti bertambah. Bukanlah tak semestinya. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Tapi nombor 1, tolong dulu fokus kepada keberkatan. Kalau betul memang Allah berkehendak nak bagi kita tambah duit, bertambah berkat tak duit tu? Satu sebenarnya pengurusan lah, management kan, pengurusan tu. Jadi kita tahu aku pun boleh makan banyak ni je pun, tapi kita dapat lebih sangat orang bagi. Maka contohnya, alah dah termasuk, nanti dah sambung. Itu yang 4 tangan tu. Kalau saya cerita sekarang nanti dia tak nampak. Okay. So bukan semestinya Allah akan tambah duit, tapi Allah akan tambah apa? Keberkatan. Lagi kekayaan jiwa. Lagi pengurusan harta yang baik dan rezeki yang mencukupi. Okay. Alright. Okay. Ulama mengatakan berdasarkan hadis ini ada 4 jenis tangan. Sebenarnya ada dekat penjelasan tetapi dia sangat-sangat ringkas sangat. Kalau kita baca kat penjelasan tu, kesimpulan hadis tu, tapi saya terangkan dululah lagi senang. Sekejap Tangan yang pertama, of course yang tadi, tangan yang di atas. Dia suka memberi. Itu tangan yang pertama. Sekejap kenapa tak keluar? Sekejap. Okay.
4 kedudukan tangan manusia. Yang pertama, tangan yang di atas. Dalam kurungan, memberi tanpa mengungkit. Itu nombor 1. 4 jenis tangan. Yang pertama, tangan yang di atas. Dalam kurungan, suka memberi tanpa mengungkit. So, inilah makam yang paling tinggi. Dia betul-betul memberi lillahi ta'ala. Okey. Tak menyakiti orang yang menerima dengan kata-kata yang menghinakan lagi. Tak mengungkit. Dan yang paling penting, dia tak rasa pun diri dia hebat. Okey. Itu dalam surah Al-Baqarah kan. Ayat 264. Apa tadi? Nombor 1, tangan yang di atas. Iaitu, maksud dia apa? Suka memberi tanpa mengungkit. Apa yang dia ada? Dia suka memberi, dia tak mengungkit, dia tak menyakitkan hati orang yang menerima sedekah dia tu. Lagi, dia tak pun merasa dirinya hebat. Dia benar-benar memberi kerana Allah. Okey. Dia tahu dia pemegang amanah, harta ni cuma sampai kat tangan dia tu cuma asbab. Jadi orang yang macam ni, lagi dia memberi, dia semakin tawaduk. Lagi dia suka memberi, lagi dia merendah diri. Dia bukan lagi sombong. Okey. Yang kedua. Tangan kedua ni yang best ni. Tangan al-muta'affif. Tangan al-muta'affif dalam kurungan. Memerlukan tetapi tidak meminta. Kenapa muta'affif ni duduk di bawah duduk di bawah kategori tangan di atas? Okey. Tadi mula-mula kita faham, tangan di atas ialah orang yang suka memberi. Tangan di bawah adalah orang yang meminta-minta. Dan ulama juga mengatakan, okey, tangan di atas adalah suka memberi, tangan di bawah adalah suka meminta. Tapi dalam hadis ni, kan Nabi kata, siapa yang yasta'fif, maka Allah akan pelihara dia. Jadi, ulama mengatakan, orang ni, dia tak cukup sebenarnya. Tapi disebabkan dia tak suka meminta-minta, dia tak layak duduk di bawah kategori tangan di bawah. So, dia duduk kategori yang kedua, iaitu seperti tangan yang di atas. Maknanya abstrak lah. Yang tadi tangan di atas nombor 1 tu betul-betul dia memang ada harta dan memang suka memberi. Tapi tangan yang di atas, actually dia tak kaya. Dia tak cukup pun. Tapi dia ada perangai apa? Perangai yang baik ni, tak suka meminta. Jadi kategori itu ulama meletakkan sebagai kategori yang kedua. Maknanya memerlukan tetapi tidak meminta. Tinggi tak kedudukan dia? Tinggi. Berbanding dengan tadi yang tangan di bawah yang suka meminta. So nampak Allah akan muliakan dia. Allah muliakan dia apa? Allah akan kayakan dia dari segi apa? Hati dia kaya, jiwa dia kaya. Kaya dengan apa? Iman, takwa, sabar, tawakal. Dia kaya. Kaya sangat dengan sifat-sifat tu. So dia jadi tangan yang kedua, tangan al-muta'affif. Okey, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 273. Kita pernah jumpa dah ayat ni dulu masa kita bab orang lemah kan. 273. Dia tak pernah pun meminta, dia tak pernah mengadu dia susah, tapi kita kawan dia, kita sekampung dengan dia, kita tahu sebenarnya dia sangat memerlukan. Okey. Kita tengok dekat ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 273. Okey, Al-Quran muka surat 46.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka, ni dia ta'afuf ni. Mereka disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Dia jaga maruah dia tak suka meminta-minta, dia tak mendesak-desak. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Tapi keadaan dia kita tengok, kita tahu. Tengok baju dia, tengok rumah dia, tengok anak-anak dia. Tengoklah, kita perhatikan. Kita tahu sebenarnya dia layak untuk menerima bantuan. Tapi peliknya dia tak pernah meminta. Ada tak orang macam tu? Ada kan? Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. So, orang yang macam ni memang layak untuk diberi sedekah tu. So, kita carilah orang-orang yang macam ni. Memang betul-betul fakir miskin, betul, dia betul fakir miskin, memang dia layak. Okey? Dan carilah juga orang yang kadang-kadang dia jadi fakir miskin tu sebab kalau kita ikut ayat ni, sebab zaman Rasulullah dulu kalau mereka pergi berperang, mereka bekerja tak? Mereka boleh berniaga tak? Tak. Jadi mereka gunakan semua harta dia untuk fisabilillah. Kadang balik jadi fakir miskin. Dia dah berjuang fisabilillah. Jadi orang-orang yang ada juga yang golongan yang miskin, tak ada modal nak pergi berperang, tapi dia memang miskin juga, tapi tak meminta. Orang yang macam ni lah yang kita nak belanjakan harta kita. Okey? So orang macam ni, yang jenis tangan kedua ni, dia mungkin susah sebenarnya. Sebenarnya dia sempit. Okay? Sebenarnya dia banyak tanggungan. Okay? Tapi dia sebab dia jaga maruah dia, okay? Maka dia jadi kategori kedua. Okay? Sebenarnya dia sedang berjuang melawan nafsu je. Okay? Allah Akbar. Orang yang macam ni bukan dia tak bekerja, bukan dia tak berusaha, dia dah berusaha. Macam-macam usaha dia buat dah. Kita pun nampak. Tapi memang takdirnya yang Allah atur, memang dia dapat cukup. So kalau kita yang ada lebih, kecukupan kita dah cukup, keperluan kita dah cukup, ada lebih, yang lebih itulah kita bagi dekat orang yang macam ni. Okay? So ini bukan tangan yang tercela. Okay? Yang kedua ni. Okay. Yang ketiga, adalah tangan yang menerima hadiah atau hibah tetapi sebenarnya dia tak meminta. Contoh, dapat hadiah, orang suka bagi kita hadiah. Kita siap kata, tak payah. Tak nak. Tak apa, bagi lawan lain. Ini kategori ketiga. Maknanya tangan dia menerima tak? Yelah, orang nak bagi dia hadiah, jadi macam seperti tangan dia kat bawah kan? Seperti tangan bawah sebab dia menerima hadiah, betul. Tapi dia dapat hadiah tu bukan dengan cara meminta. Orang yang nak bagi kat dia. Orang yang bagi dia hibah, orang yang bagi dia hadiah, dia tak pernah minta. In fact, dia sampai kata, nanti akak gantilah apa yang kau bagi ni. Kau belanja Kita tengah makan ni, orang dah bayarkan kita makan kan. Nanti lain kali aku nak belanja dia pula. Sebenarnya dia bukan tak mampu. Bezakan dia dengan nombor 2 tau.
Yang nombor 3 ni, dia dapat hadiah, dapat hibah, tapi sebenarnya dia bukan orang yang suka minta. Okey, orang yang nak bagi dia hadiah. Okey. So, pernah Umar Al-Khattab, okey, bila Nabi nak bagi, Umar selalu kata, bagilah orang lain. Nabi kata apa? Terima wahai Umar. Tapi bila kau dah terima, kau dah ambil, lepas tu atas engkau lah engkau nak sedekah ke, kau nak simpan untuk engkau ke. Jadi orang yang ketiga ni sebenarnya dia dua-dua tangan. Okey? Dia jadi tangan yang di bawah bila dia menerima. Tapi hakikatnya dia bukan orang yang menerima sebab dia meminta-minta. Tak. Memang orang yang nak bagi kat dia. Tapi at the same time dia juga boleh jadi tangan yang di atas sebab dia dapat, dia kata, aku dah ada pun, dah cukup pun. Okey? Dia pula memberi. So boleh. So yang ketiga ni, dia boleh di atas, dia boleh di bawah. Faham okey. So itu kategori tangan yang ketiga. Dia bukan memasang umpan. Macam rasuah lah kan. Ada udang balik ni. Dia contoh kan. Tak faham. Bukan. Itu bukan kategori ketiga. Kategori ketiga ni memang dia dapat hadiah tapi bukan dengan cara jalan meminta-minta ataupun mengumpan orang. Okey, tak. Ataupun mengejar-ngejar. Apa yang orang tu dapat, actually dia dah cukup, dia dah ada, tapi dia tengok orang lain dapat, yang dapat tu memang orang susah pun. Tapi dia yang tak susah ni pun pergi minta juga. Orang yang kategori ketiga ni, dia bukan macam tu. Dia orang lain dapat pun dia senyum je. Dia pula tak sangka dia dapat. Saya pun dapat. Sebab dia tak meminta pun. Faham orang yang macam ni, dia pula boleh tukar jadi tangan yang di atas. So bila dia mulia sifat ni. Right? So tangan di atas, dia memang suka memberi. Suka berterusan memberi. Lepas tu tak mengungkit, tak ni tadi kita sebut kan. Yang kedua tadi apa? Menerima. Dia susah. Dia menerima tapi tanpa meminta. Dia bekerja, dia berusaha, dia jaga maruah dia. Yang ketiga? Dia menerima. Seperti dia tangan kat bawah. Tapi sebab dia tak suka meminta dan dia sebenarnya pun dah cukup. Itu semua pelajaran daripada hadis ni tau. Sebab tu kalau kita belajar hadis ni, kita akan nampak, hebatlah ulama. Aku kalau baca hadis macam tu je lah. Ada kita terfikir tak keluarkan 4 jenis tangan ni? Tak ada kan? Allah. Terus macam, hebatnya ulama-ulama ni. Betapa ceteknya ilmu ni. Tapi kita syukur Allah bagi rezeki untuk kita faham hadis ni. Betul tak? So kalau kita baca sekali lalu, kita tak nampak pembahagian tangan ni. Okay? Subhanallah. So bila dia dapat, dia akan jadi orang yang bertambah bersyukur. Okay? Tu ya Allah, ya ke? Betul ke ni? Untuk saya? Contoh kan, dia tak sangka. So dia bertambah bersyukur. Jadi orang yang makin tawaduk juga. Okay? Of course lah, yang keempat tangan apa? Betul-betul tangan yang di bawah lah. Tangan yang rendah. Tangan yang di bawah, iaitu dia ada dua sebenarnya. Kalau ulama kata tangan di bawahnya ada dua. Satu, dia memang suka meminta-minta. Padahal dia cukup. Padahal dia tak memerlukan. Padahal ada orang yang lebih memerlukan. Tapi dia nak juga, mendesak pula tu. Meminta-minta lah kiranya. Dan termasuk juga dalam golongan tangan keempat ni adalah orang yang tidak beri nafkah pada yang sepatutnya, pada ahli keluarga. Itu masuk tangan yang di bawah. Sebab tu dalam hadis yang sama, Rasulullah kata apa tadi? Mulakan sedekah tu kepada infak tu, sedekah ke infak ke pemberian ke kepada siapa? Keluarga dulu. So kalau dia tak beri nafkah pada keluarga, dia jatuh kepada tangan yang di bawah, tangan nombor 4. So tangan yang di bawah tu bukan bermaksud orang yang suka meminta-minta saja, tetapi orang yang tak beri nafkah kepada keluarga. Okey? Maknanya al-bakhilu wal kedekuti. Okey, sentiasa meminta dan bakhil. Okey? So inilah yang dicela. Okey? Maksudnya dia sentiasa meminta tu maksudnya apa? Padahal badan sihat.
mampu bekerja, mampu berusaha, dan ada pula orang offer dia buat kerja tapi dia yang memilih nak bergantung pada manusia, tak nak bekerja. Nak hidup atas sumbangan. Okey, minta sana sini. Okey. So nampak tak pergantungan dia kepada makhluk, bukan bergantung kepada Allah. Tawakal adalah berusaha kemudian serah pada Allah. Hasilnya ini tak berusaha pun tidak, terus bergantung pada makhluk. Okey. So kalau tangan di bawah yang kategori bakhil tu memang paling pelik lah. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya tak layak pun untuk meminta. Sebab dia sebenarnya lebih dari cukup. Dia sebenarnya patut duduk kategori nombor 1. Kan? Tapi at the same time tak pernah memberi. Satu dia duduk dari nombor 4. Dia sebenarnya, bakhil ni apa? Dia sebenarnya dah lah tak layak nak meminta. Sepatutnya memberi. Lepas tu, apa yang dia dapat tu semua masuk poket dia. Actually dia tak layak pun. Okay. Patutnya dia boleh memberi tapi dia hanya nak jadi penerima sahaja. Okay. Dia nak bila dia dapat rezeki tu terhenti kat dia. Tak boleh share dengan orang lain. Tak payah bagi dengan orang lain. Kepung untuk diri dia je. Beli kasut banyak-banyak sampai penuh, dia koleksi, tiba nak pakai, tiba-tiba tengok apa? Dah reput dah. Kasut kalau baru sekalipun tak pernah pakai, tapi simpan je dalam almari, tak pakai, kasut tu jadi apa? Sudahnya reput kan? Tapak dia boleh tertanggal. Dia sanggup macam tu. Dia lebih rela tengok kasut tu rosak daripada dia bagi dekat orang lain. Tu jatuh nombor apa? 4. Kan? Sepatutnya mukmin ada tak perangai macam tu? Sepatutnya tak ada. Sebab tu zaman sekarang ni kalau kita tengok, kita panggil teknik apa? Clear tu panggil apa? Alah yang kemas-kemas, kita tengok 6 bulan kita tak pakai, apa kita panggil tu? Alah, satu terms tu. Yelah dia macam clearance tu, tapi satu terms tu. Alah, apa entah namanya. Declutter. Okey, maksudnya macam ni. Cluttering maksudnya cuba kita buka almari baju kita. Contohnya dah 6 bulan. Ada tahu orang yang memang dah jadi pakar, dia dah jadi konsultan dah. Jadi coach. Dia macam ni, dia kata cara kita supaya tak hidup dalam penuh barang. Okey. Cuba tengok dalam almari kita, ada tak baju yang dah 6 bulan kita tak pakai? Maknanya kita tak perlulah baju tu. Baju lama lah, baju lama. Kita pula ada harapan apa nanti kurus semula lagi. Sebenarnya. So saya suka jugalah kadang-kadang baca, tengok, sebab kadang-kadang kita panggil apa penyakit tu Horus kan? Perasan tak ada orang masuk rumah dia penuh sebenarnya dengan sampah. Kotak ubat gigi tak buang lagi. Sayang, nanti boleh guna. Dia suka simpan barang-barang lama. Kotak-kotak tu semua tak buang. Endingnya, rumah dia penuh dengan barang yang tak pakai pun. Kalau pakai tak apa. Okay? Itu namanya hidup ni kena jadi semakin hari kita macam kita lah, dah semakin tua ni semakin minimalis, semakin simple kan. Cuba kita tengok ada tak yang kita tak pakai yang boleh dimanfaatkan, bagi. Sebab itulah tandanya. Sebab tu ada yang itu famous kan, budak ni dia kata bila mak dia meninggal dunia, dia terperanjat bila dia balik tu kan, bila dia balik rumah mak dia tu, dia tengok almari mak dia betul-betul ada berapa? 7 pasang baju saja. Sebab seminggu 7 hari. Senang tak mati macam tu? Kita punya kain batik je berapa nak faraid tu. Macam ni kain batik. Jenuh nak faraid esok. Kan?
Dia cakap untuk dia sendiri juga. Okay. So, kita lagi cepat kita settlekan, itu sebenarnya orang ingat mati lah tu. Kan? Dia nak settlekan cepat-cepat. Okay. Aku nak nak jadi hidup simple, nak jadi macam tu lah. Boleh? Faham maksud saya? Maksudnya kita ni kena macam tu lah. Bersihkan, clearkan apa yang tak pakai. Rasanya ni, aku tengok rumah anak aku tu memang betul dia tak ada oven. Aku bukan dia buat kuih pun lagi. Dah bagi je lah kat menantu tu. Kalau buat lagi tak apa. Faham tak saya cakap ni? Cici Zarina dia buat kuih lagi, tak apalah. Ini kalau kita tengok anak saudara kita pergi rumah dia, lahai kesiannya, lahai rumah dia. Kita ada lebihan dapur, contoh. Bagilah kat dia. Maksudnya macam tu Boleh? Faham maksud saya? Jangan simpan benda yang kebanyakan kita kenangan lagi. Sayang. Tu nombor satu lah. Sayang. Okay. Dah nak bagi dah. Masuk balik dalam rumah. Tak jadilah. Sayang. Ni kenangan ni dapat masa ni. Okay. Tak payah. Rugi hidup dalam kenangan ni. Cukup simpan dalam hati. Okay. Subhanallah. Kita nak kematian kita itu memudahkan. Kematian kita itu memudahkan. Alright. Dan kalau kita tengok hadis yang kita belajar ni, dia sebenarnya satu proses. Betul tak? Tarbiyah, Nabi tengah tarbiyah kita. Okay. First, Nabi kata apa? Jadilah orang yang suka memberi. Lepas tu, jadilah orang yang walaupun engkau cukup-cukup, tapi jangan terus jadi orang yang suka minta. Usaha dulu. Bekerja dulu. Itu tangan nombor 2. Kan? Yang ketiga, kalau betul ada lebihan, memang kita pun sendiri dah cukup, tapi ada je orang bagi kat kita, bagi hadiah lah, bagi tu, jadilah tangan yang memberi, yang di atas. Itu yang ketiga. Yang keempat, janganlah jadi orang macam tu kan. So Nabi, hadis ni sebenarnya lengkap. Betul tak? Macam mana Nabi mendidik kita. Okay. So perasan tak kita selalu baca doa ni, minta 4 perkara ni. Allahumma inni as'alukal huda, nombor 1. Nombor 2, wattuqa. Nombor 3, wal afaf. Ini yang kita bincangkan panjang tadi ni. Ifah, wal afaf, wal ghina. Pendek je doa ni. Okay, kita tengok. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk huda, takwa, penjagaan. Ingat tak hadis tadi? Siapa yang jaga maruah dia, Allah akan pelihara dia. Penjagaan maruah diri dan ghina, kecukupan. Okey, kita tengok huda dulu. Okay, 4 perkara yang membina kehidupan seorang mukmin yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Okey, al-huda, petunjuk. So, petunjuk hidayah ialah cahaya. Boleh baca kan? Cahaya yang menunjukkan arah kebenaran. So, nombor 1 Nabi ajar kita dalam doa ni minta apa dulu? Hidayah, petunjuk. So hidayah yang sebenar, ihdinas siratal mustaqim, iaitu hidayah yang petunjuk yang Allah bagi kat kita tu sentiasa nampak kebenaran, maka kita ikut. Okay. Kita dah lah nampak kebenaran, Allah tunjuk, kita pun nampak. Kadang-kadang kebenaran depan mata ada yang tak nampak sebab dia tak dapat huda lah tu. So kenapa kita nak minta huda? Kita nak petunjuk depan mata, kita boleh nampak. Bila dah nampak, berhenti sampai situ? Tak, ikut. Kita ikut kebenaran tu. Kita cintakan kebenaran itu dan kita ikut kebenaran tu. Kita mengamalkannya. Okay, ikut kebenaran tu, kemudian istiqamah. So, bila kita sebut doa Allahumma inni as'alukal huda, terus faham. Petunjuk nampak kebenaran, ikut kebenaran, iaitu mengamalkan. Lagi? Istiqamah. Sama dengan Fatihah kita tu. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, dalam surah Al-Fatihah. Okey, at-tuqa. Apa maksud at-tuqa ni? Minta apa ni? Ketakwaan. Okey, nombor 1 dah minta hidayah tadi kan? Jadi hidayah menunjukkan
Lalu macam ni lah saya punya. Okey. So sekarang ni kita nampak kenapa nombor 1 minta hidayah dulu. Sebab kalau kita tak dinampakkan kebenaran, kita ikut tak kebenaran tu? Kita tak ikut. Sebab ketakwaan ni ialah amalan, iaitu taat segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Jadi hidayah menunjukkan jalan. Sebab tu nombor 1 minta huda dulu. Minta Allah tunjukkan jalan, jadi supaya takwa ni akan membuatkan kita terus beramal. Okey, menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Lagi takwa tu kan maksudnya berhati-hati. Kemudian menundukkan nafsu kerana Allah. So ni nombor 2. Nombor 3 minta apa tadi? Iffah. Al-afaf, iaitu seorang yang menjaga maruah diri. Ini penting terutama untuk anak-anak kita juga, okey, yang dah keluar pergi belajar dan sebagainya. Sebab especially anak perempuan, sekarang tak kira anak perempuan anak lelaki kan, maruah ni, okey. Dia sendiri tak nak buat benda tu. Maksudnya dia menjaga maruah lah tu. Dia boleh kalau dia nak buat. Dia jauh daripada mak bapak dia. Tapi dia tak buat benda tu. Benda yang salah lah, okey, menjaga maruah diri. So selepas dapat hidayah, kemudian kita beramal, kita istiqamah, iaitu bertakwa, taat perintah Allah dan tinggal larangan Allah. So Nabi ajar kita minta al-afaf ataupun sifat iffah, iaitu menjaga maruah diri, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian hati, menjaga pandangan, jaga lisan, tak meminta-minta dan tak tamak terhadap milik manusia lain. So mulia tak sifat ni? So mulai hari ni jangan tinggal doa ni. Pendek je. Minta huda. Kedua, takwa. Ketiga, minta iffah. Ajar anak cucu. Sebab supaya dia jadi orang yang pandai menjaga maruah diri. Jaga lisan, jaga hati, jaga perangai. Okay? Jaga solat. Semua tu lah. Right? Tak tamat. Okay, al-ghina, kecukupan. Okay, maknanya bukan sekadar kaya dengan harta, tapi merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia tak dapat sampai berjuta pun, tapi dia punya bersyukur macam dapat berjuta-juta. Gitu. Begitu dia rasa cukup sangat. Sebenarnya dia rasa yang paling penting ialah iman. Okay? Itu yang kita panggil, pernah dengar qanaah? Qanaah, itulah dia. Al-ghina ni sebenarnya kita tengah minta sifat qanaah. Cukup. Okay. Tak tamak, tak rakus. Okay. Bergantung hanya kepada Allah. Hati tenang dalam setiap keadaan. Okay. So kita tengok susunan doa ni. Nombor 1 minta al-huda supaya kita tahu jalan, nampak jalan. Okay. At-tuqa ni Allah beri kita daya untuk beramal, untuk menjadi orang yang bertakwa. Al-afaf ni terlindung sepanjang perjalanan hidup kita. Kita jaga maruah, kita sedar kita mukminah. Kita wanita, nak jadi wanita yang mukminah solehah. So jaga pandangan, jaga semualah. Al-ghina sampai kepada ketenangan hati. So dia punya step tu, al-ghina tu, sebab tu Rasulullah kata siapakah orang paling kaya? Ialah orang yang kaya jiwa, sebab hati dia tenang. Kalau Allah, kita letak Allah kat dalam hati kita, ada tak sesiapa boleh ambil? Tak ada. Tapi dia tenang. Tak ada siapa boleh rampas, tak ada siapa boleh curi, tak ada siapa boleh rompak Allah dari hati dia. Okay? So dengan hidayah kita tahu jalan yang benar, dengan takwa kita berjalan di atas jalan itu, dengan apa kita terlindung daripada godaan, dengan al-ghina kita sampai kepada ketenangan hati. Ini hadis tu bukan kekayaan itu kerana banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sebenar ialah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Ni hadis yang kita belajar hari ni. Pasal iffah tadi. Pasal iffah. Okay. So muhasabah diri dengan doa ni, adakah kita sudah memohon 4 perkara ini dengan bersungguh-sungguh? Siapa yang dah hafal, Alhamdulillah. Tapi lepas ni, kita dah faham makna doa ni, mintalah dengan sungguh
Sungguh. Bukan dekat lisan aja, tapi dari hati tu nak, ya Allah, nak huda, nak takwa, nak ifah, nak ghina. Adakah hidayahku membuatku semakin dekat kepada Allah? Adakah takwaku mengawal diriku ketika tak ada orang? Kita tetap buat baik tak? Ketika kita seorang-seorang, apa kita buat? Adakah kita tak buat maksiat? Atau kita buat ketaatan? Adakah aku merasa cukup dengan apa yang Allah berikan? Okay. So dunia di tangan adalah nikmat, dunia di hati adalah fitnah. Namun yang paling selamat ialah hati yang merasa cukup bersama Allah. Okay, ni pun best. Allah beri petunjuk, Allah beri takwa, Allah jaga maruah, lalu Allah anugerahkan ketenangan. Daripada 4 doa kita tadi. So apabila 4 ni kita dapat, kalau memang Allah berkehendak nak bagi kita harta tu bonus. Tapi harta ni sebenarnya bukan tujuan kita. Yang paling kita nak ending tu apa dia? Ketenangan hati, kekayaan jiwa. Itu yang kita nak. Okay? Nanti share dekat grup. Alright? Faham Jadi kalau dulu kita ingat nak minta kaya tu, minta rumah besar, minta kereta, minta tu, tapi sebenarnya al-ghina tu ialah qanaah, iaitu merasa cukup. Okay? Ada tak orang yang kereta dia dah lebih 100 biji dah, tapi dia tak rasa tak cukup? Ada tak? Ada. Sentiasa risau. Ada tak? Ada, dah banyak, risau pula macam mana nak jaga. Lepas tu yang paling kita tak nak ialah sifat suka membanding-bandingkan. Jangan. Okay? So, asyik mengejar je. Kenapa lah? Tak penat-penat ke? Kan? Macam sentiasa mengejar. Alright? Tapi dalam Islam, dalam sejarah kita pun, siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Siapakah Abdul Rahman bin Auf? Siapakah Uthman bin Affan radhiyallahu anhum? Semua ni siapa ni? Mereka memang orang kaya, tapi kaya yang macam mana? Islam tak menghalang kita kaya, tetapi bagaimana kita menggunakan kekayaan tu. Okay? So sebenarnya yang terbaik sekali ialah bersederhana supaya hati kita tenang, kehidupan kita pun bukan nak kehidupan yang luar biasa sangat. Okay? So insya-Allah yang penting kaya jiwa, kaya dengan petunjuk. Subhanallah akbar. Jadi ada satu juga ungkapan sedikit namun mencukupi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Dah banyak harta, sibuk nak jaga pula. Kurang dah masa untuk berzikir, untuk tadabbur Quran. Okay? So, biarlah sedikit namun mencukupi daripada banyak tapi melalaikan dan menjauhkan daripada Allah. Okay? Pasal tak ada kat grup ada poster ni? Okay, bolehlah share. Okay? Sebab masih ramai juga lagi yang paling penting dia dah bawa balik gelaran. Okay, bukan gelaran. Okay, ni yang buat ni ialah Kak Zaila. Okay, Alhamdulillah. So, poster ni lengkap dah. Sebab saya suka yang ni. Untuk melahirkan takwa, okey, perubahan. Ni yang nak kena, soalan-soalan yang nak kena jawab. Adakah solat saya lebih baik daripada sebelum pergi haji? Adakah saya lebih menjaga batas-batas Allah? Adakah saya lebih mencintai Al-Quran? Adakah saya lebih bersungguh meninggalkan maksiat? Adakah saya lebih banyak menyeru manusia kepada Allah? Dan ramai orang tak sedar sebenarnya kita boleh berdakwah. Sebab masa pergi haji, kita jumpa ramai orang. Betul tak? Sepatutnya balik Malaysia kita meneruskan dakwah itu. Okay? Ni pengalaman Kak Zaila sendiri lah, ada cerita kat saya. Masa dia bekerja dulu, okay? Orang balik haji,
dia bawa balik air zam-zam, balik umrah, betul? So dekat office tu adalah yang belum Islam. So mereka tanya, macam sort of kecil hati lah, bagi dekat orang Islam je. Diorang seperti dia tak bagi. Padahal air zam-zam itu boleh dijadikan dakwah. So air zam-zam, katalah kita duduk ataupun bekerja dengan masyarakat yang ada belum Islam, okay, masa ni lah kita boleh cerita. You tahu tak, this is the best water in the world. Okay, you tahu tak air ni daripada zaman Nabi Ismail. Dia ada sejarah. Kita boleh bercerita, kita boleh berdakwah sebenarnya. Okay, so bila orang tahu cerita, so ini pengalaman dia, that's why dia buat poster ni. So dia kata sebenarnya ramai orang tak guna kesempatan ini untuk berdakwah, untuk share dengan orang lain yang especially belum dapat hidayah. Okay, so sebenarnya kita pulang dengan amanah dakwah. Okay, kita ada tanggungjawab. Sebab tu dalam tadabbur surah Al-Hajj ada tak tentang peranan dakwah kelas malam? Sebab tu kita dah masuk segmen peranan Rasulullah. So sebab itulah nak pergi haji, siapa yang belum pergi haji, tadabbur surah Al-Hajj. Okay, saya sendiri memang sangat, makin lama saya tengok tadabbur surah Al-Hajj, ya Allah, banyaknya Asmaul Husna. Banyak sangat Asmaul Husna kita boleh kaji dalam surah Al-Hajj. Dan itu yang kalau kita betul siapa nak pergi haji, fahami surah Al-Hajj, kita nak bawa. Sebab bila kita faham, kita tahu apa tugas kita. Apa yang kita nak bawa sebenarnya ke sana. Okay? Apa bekal dia. Okay? Jadilah sebab, kita ni jadi sebab orang kenal Allah. Okay? Kau ni asyik Asmaul Husna je, biarlah. Kalau kita dapat cop tu, kau tengok muka dia, mesti disebut Asmaul Husna kan? Syukur kalau dapat gelaran itu. Okay? Subhanallah. Jadi sharekan poster ni kepada orang yang baru balik, kepada orang yang dah balik, kepada orang yang belum pergi. Ni peringatan untuk kita semua. Okay? Alhamdulillah. Alright. So alhamdulillah, apa kita belajar hari ni? 4 jenis tangan tu tadi. Apa dia yang pertama? Tangan yang di atas, iaitu suka memberi tanpa mengungkit. Lagi, tangan muta'afif, iaitu tangan yang dia sebenarnya memerlukan tapi tak meminta-minta. Yang ketiga, dia duduk bawah kategori tangan di atas. Okay. Yang ketiga, tangan yang menerima hadiah. Okay. Tapi dalam masa yang sama, kemudian dia jadi tangan yang atas, memberi. Dia dua-dua tangan sebenarnya. Yang keempat tu, bakhil dan yang tidak memberi nafkah. Okay. Allahu Akbar. Tangan dan tangan yang suka meminta-minta, betul. Okay. So orang yang ada ifah ni, kalau orang lain dapat, dia tak dapat. Dia tak kejar-kejar, tak mengejar-ngejar hadiah tu. Faham okay. Subhanallah. So semoga Allah masukkan kita dalam golongan tangan yang di atas. Alhamdulillah. Tapi jangan lupakan orang yang memerlukan. Okay, jaga kehormatan diri dan tolonglah amalkan doa ini tadi. Cuba kita baca sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Okay, saya sampai situ dulu. Baca dah kan penjelasan tu. Tangan di atas ialah tangan orang yang memberi, sedangkan tangan di bawah ialah tangan orang yang meminta. Al-Hafiz berkata, perasan tak, ni lah 4 tangan tu. Kesimpulan hadis di atas ialah bahawa dekat muka surat 242 tu. Cuba tengok muka surat buku kita tu, dekat penjelasan tu. Kesimpulan. Al-Hafiz berkata, kesimpulan hadis di atas ialah bahawa tangan paling tinggi ialah tangan orang yang memberikan infak. Itu nombor 1. Kemudian orang yang, itu tangan kedua, yang menjaga diri. Dekat muka surat 242 tu, cuba tengok dekat penjelasan. Dekat paragraf kedua.
Nampak tak? Dekat muka surat 242, dekat penjelasan peringgan kedua, Al-Hafiz berkata, kesimpulan hadis di atas ialah bahawa tangan paling tinggi ialah tangan orang yang memberikan infak. Itu tangan nombor 1. Lepas tu tak mengungkit kan? Kemudian yang kedua ialah orang yang menjaga diri. Buat nombor 2 kat situ. Itu orang yang ada ifah. Orang yang muta'afif. Menjaga diri dari mengambil pemberian. Dia orang yang mengambil tanpa meminta. Sedangkan tangan yang paling rendah ialah tangan peminta-peminta dan orang yang menolak. Hadis ini mengandungi beberapa faedah. Kewajipan memulai dari orang yang wajib diberi nafkah olehnya, dan sesungguhnya sebaik-baik sedekah ialah menyedekahkan harta kelebihan dari keperluannya dan orang yang ditanggungnya. Maknanya family semua dah settle, kemudian baru kita sedekah. Anjuran untuk menjaga diri dari meminta-minta dan anjuran untuk merasa cukup. Okay? So, saya minta ampun dan maaf. Salah silap. InsyaAllah kita jumpa besok untuk tadabbur juzuk amma surah At-Tin. Okay, aku liqali hadza wa astaghfirullah wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oh, buku. Kita menggunakan buku ni. Nampak? Tak nampak. Belakang.